Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada anak-anak murid cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pemahaman petikan umum. Pemahaman petikan umum ni apa? Dia adalah merupakan soalan yang ke-6 dalam kertas 2. Petikan soalan, dia mengikut DSKP dan lebih daripada satu bahan yang diberikan. Panjang petikan antara 120 hingga 140 patah perkataan. Bahan petikan ni dia terdiri daripada pelbagai bentuk seperti berita, rencana atau jadual dan sumber bahan yang boleh diambil daripada majalah, internet, ensiklopedia dan sebagainya. Okey, mari kita tengok macam mana soalan yang berbentukkan pemahaman petikan umum. Okey, bahan pemahaman petikan umum dia disediakan yang mengandungi sekurang-kurangnya 2 bahan. Soalan pertama memerlukan jawapan daripada segi maksud litera. Soalan kedua pula memerlukan kemahiran beza banding semua bahan yang memerlukan jawapan berbentuk pemindahan maklumat. Manakala soalan ketiga dan keempat pula dia memerlukan murid untuk menjawab sekurang-kurangnya berbentuk kebat. Okey, mari kita tengok kat sini. Okey, dalam soalan 6 dan 7, pemahaman umum ni dia ada 4 soalan. Soalan yang pertama dan yang kedua adalah pemahaman maklumat. Maksudnya soalan-soalan tu jawapan dia ada dalam petikan maklumat. Manakala soalan yang ketiga dan keempat ni pula dia berkaitan dengan kebat, penyelesaian masalah. Maksudnya dia tak ada dalam petikan tapi kita perlu berfikir sendiri. Okey, mari kita tengok contoh-contoh soalan. Okey, soalan latihan yang pertama. Baca bahan pertama dan bahan kedua yang diberikan dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey, ini latihan ni dia ada 2 bahan. Bahan pertama dan bahan yang kedua. Mari kita tengok dulu soalan-soalan dia macam mana. Okey, silap ya, bukan bahan kedua. Tapi soalan yang pertama ni adalah bahan pertama. Berdasarkan bahan pertama, berikan maksud mendapat ilham. Sekejap ya. Berikan maksud mendapat ilham. Okey, kalau soalan kedua pula, merujuk kepada bahan 1 dan bahan 2, nyatakan perbezaan kedua-dua tempat pelancongan. Dia minta apa? Dia minta perbezaan antara kedua-dua tempat pelancongan tersebut. Okey, kita tengok soalan yang pertama dulu. Berdasarkan bahan pertama, berikan maksud mendapat ilham. Okey, dia dah bagi tahu dah. Bahan pertama, jadi kita terus tengok bahan pertama. Dan dia minta maksud mendapat ilham. Okey, mari kita tengok bahan pertama. Okey, kita cari perkataan yang mengandungi mendapat ilham. Okey, di sini. Pada tahun 1925, Sir George Maxwell telah mendapat ilham untuk membangunkan kawasan ini sebagai kawasan peranginan tanah tinggi. Okey. Dia minta maksud mendapatkan ilham. Okey, mari kita tengok. Okey, maksud mendapatkan ilham ni, kalau kamu tahu maksud kedua-dua perkataan ni, kamu tukar kedua-dua. Kalau kamu tahu satu, kamu letak satu. Okey, kita tulis soalan jawapan dia. Maksud mendapat ilham ialah apa dia maksud dia? Kita boleh tukar. Contohnya, kalau kamu nak tukar dua-dua patah perkataan ni, mendapat ilham kita boleh tukar kepada memperoleh ilmu. Bila kamu tukar kedua-dua ni, kedua-dua perkataan ni, maksudnya kamu mendapat 2 markah. Maksudnya kamu dapat full mark lah. Kalau kamu tahu satu je, kamu tahu
tukar satu perkataan je, kamu dapat satu markah saja. Okey, contohnya, kalau kamu tahu satu je, kamu tahu satu maksud je. Mendapat idea. Tengok ni, sini mendapat, sini mendapat. Maksudnya dah sama. So, berbezanya adalah idea. Kamu dapat satu markah sahaja. Okey, kemudian memperoleh sekejap. Memperoleh ilham. Sini pun kamu dapat satu markah saja. Sebab kamu hanya tukar satu saja. Ilham dah ada dalam petikan. Kamu cuma tukar mendapat tu kepada memperoleh saja. Okey, macam tu cara menjawabnya. Okey, yang kedua pula. Merujuk bahan pertama dan bahan kedua, nyatakan perbezaan kedua-dua tempat pelancongan tersebut. Okey, yang ni kamu kena baca bahan yang pertama dan bahan yang kedua. Kita tengok dulu bahan pertama. Perbezaan tempat pelancongan Cameron Highland. Okey, kita baca. Oleh sebab suhunya yang dingin, pihak British membina rumah rehat mereka yang bertujuan untuk melarikan diri daripada cuaca panas di Malaysia. Okey, sini kita dah nampak dah perbezaannya adalah suhu yang dingin. Hingga kini, masih terdapat tinggalan rumah agam zaman kolonial di Cameron Highland. Antara koleksi rumah kolonial yang terkenal di sini termasuklah The Lake House. Rumah lama yang ditukar menjadi hotel mewah pastinya membawa anda kembali ke zaman pemerintahan British. Dekorasi luar dan dalam rumah ini masih mengekalkan konsep gaya Inggeris dengan sentuhan penuh keistimewaan. Anda tidak perlu terbang ke London untuk merasai percutian ala Inggeris. Berada di sini terasa seperti anda berada di rumah sendiri. Okey, satu lagi kat mana? Satu lagi perbezaannya seperti keistimewaannya adalah masih terdapat tinggalan rumah agam zaman kolonial di Cameron Highland. Okey, ini adalah keistimewaannya. Okey, kita tulis dulu jawapannya bagi bahan A. Merujuk bahan 1 dan bahan 2. Okay, kita salin balik perbezaan kedua-dua tempat ni. Perbezaan kedua-dua tempat pelancongan ni. Okay, kemudian ialah Cameron Highland mempunyai suhu yang dingin dan apa tadi? Satu lagi. Dan masih terdapat tinggalan rumah agam. Rumah agam zaman kolonial. Okey, dah jumpa dua keistimewaan Cameron Highland. Kita tengok pula bahan kedua, keistimewaan dia kat mana. Okey. Taman Negara Gunung Mulu yang terletak di sebelah utara negeri Sarawak merupakan salah satu daripada destinasi pelancongan yang terkenal di Malaysia. Menghiasi taman negara ini ialah Gunung Mulu yang merupakan gunung batu pasir setinggi kira-kira 2,377 meter dan mempunyai sejarah yang berusia 1.5 juta tahun lamanya. Gunung Mulu telah diisytiharkan sebagai salah satu tapak warisan dunia pada tahun 2000 oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan
bangsa-bangsa bersatu yang juga dikenali sebagai United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, UNESCO. Keluasan tanah negara Mulu ialah 52,864 hektar dan mempunyai kira-kira 3,500 spesies tumbuhan vaskular. Okey, mempunyai kira-kira 3,500 spesies tumbuhan vaskular. Okey, ini adalah keistimewaannya. Okey, kita baca seterusnya. Khazanah hutan ini diperkaya dengan 109 spesies palma daripada 20 genus. Tarikan lain di Taman Negara Mulu ialah laluan kanopi yang panjangnya 480 meter. Okey, dia dah cakap dekat sini. Tarikan lain. Maksudnya keistimewaan. Mempunyai terowong gua yang terbesar di dunia iaitu Gua Rusa. Taman Negara Mulu turut memiliki bentuk geografi yang unik yang terdapat daripada gua batu kapur lingkaran air batu yang jernih serta dilitupi oleh hutan dara tropika. Taman Negara Mulu boleh dikunjungi dengan menaiki pesawat. Sekejap ya.